Bila kamu diberi penghormatan, iaitu salam lah. Assalamualaikum. Maka Allah perintah. Maka hayu, jawab. Jawab. Ini yang ulama kata, jawab salam adalah wajib. Apa dalil ni? Ini perintah ni. Fi'il amar. Maka jawablah. Kemudian jawab pula kena jawab yang macam mana? Bi ahsan yang lebih baik. Kalau orang bagi Assalamualaikum, kita jawab apa? Kalau orang jawab, orang bagi salam, Assalamualaikum warahmatullah, kita jawab. Kalau orang bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kita jawab. Tak, jangan buat bid'ah. Daripada dapat pahala, dapat dosa pula. Jangan tambah setakat tu je. Yang ta'ala tak ada. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala. Jangan tambah. Tak ada. Jadi, wajib jawab. Dan yang afdal jawab ialah lebih baik. Minha daripada apa yang diberi. Au rudduha. Ataupun jawab seperti dia bagi. Dia kata Assalamualaikum, kita jawab Waalaikumsalam.